Malaysia mempunyai 12 juta orang penduduk dari berbagai kebudayaan dan keturunan. Mereka hidup dan bekerja dalam keadaan sosial yang harmonis dan persefahaman berasaskan perasaan muhibbah dan saling menghormati yang diwarisi. Rakyat Malaysia kaya dengan adat resam dan tradisi. Latar belakang kebudayaan masing-masing dapat dilihat dalam perayaan-perayaan dan sambutan berbilang kaum yang tidak dapat ditandingi di mana jua. Mereka berganding bahu bekerja di kilang, ladang dan lombong dalam era pembangunan sosial dan ekonomi yang progresif dan teratur. Dalam pada itu, mereka yang membuat kerja-kerja tradisi meneruskan usaha nenek moyang mereka dalam bidang-bidang tertentu. Dasar pelajaran dan latihan Malaysia yang progresif menghasilkan ahli-ahli profesional dan teknokrat untuk memenuhi keperluan kemajuan dan pembangunan negara. Hasil ekonomi yang kukuh berasaskan perindustrian dan penggunaan sumber-sumbernya yang teratur. Kerajaan Malaysia telah berjaya meninggikan taraf hidup rakyat Malaysia. Ini bukan sahaja dapat menjadikan Malaysia tumpuan pelancong, tetapi juga terkenal sebagai pusat perdagangan dan keuangan antarabangsa yang sedang berkembang. Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri. Luas kawasannya ialah 130,000 batu persegi, iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Pada mulanya, Malaysia adalah negara pengeluar bahan utama. Hari ini, ia merupakan negara perindustrian yang amat maju, menghasilkan barang-barang yang bermutu tinggi yang dikeluarkan oleh kilang-kilang besar dan kecil di seluruh negara untuk diekspor ke seluruh dunia. Ini dapat membuka peluang-peluang pekerjaan kepada ramai rakyat.
Perang Dunia Kedua dan penjajahan tentera asing merupakan tamparan hebat kepada negara kerana sumber-sumber hasilnya terbiar dan disalahgunakan. Walaupun usaha pemulihan rakyat dapat dipuji kerana kejayaannya, musuh negara yang mengamalkan ideologi asing mula melemahkan negara dan pemulihan ekonominya. Dalam bulan Jun tahun 1948, apa yang dipanggil Parti Komunis melancarkan kempen pencerobohan senjatanya untuk menakutkan rakyat dan memusnahkan segala-galanya. Pembakaran, pemusnahan, ugutan dan pembunuhan pun berlaku. Tetapi, rakyat telah menunjukkan bahawa mereka tidak mudah ditundukkan. Walaupun pada mulanya mereka terpegun, mereka telah bangun membentuk pasukan pertahanan menentang musuh. Pasukan keselamatan pun memburu musuh supaya rakyat memperolehi pelindungan yang cukup. Kehidupan di bandar dan desa berterusan. Usaha pemulihan mesti diteruskan walaupun musuh masih mengancam. Dalam bidang politik pula, pemimpin-pemimpin masyarakat bukan sahaja bergerak terhadap musuh tetapi juga berusaha mewujudkan asas yang teguh bagi kemerdekaan dan kedaulatan. Ini disambut oleh rakyat dengan kerjasama yang spontan. Mereka bukan sahaja menentang musuh tetapi juga menyekat bekalan kepadanya. Melalui apa jua, kereta api, sungai dan jalan, penduduk-penduduk kampung terpencil dan mudah ditakluki memasuki kawasan-kawasan yang dilindungi siang dan malam oleh Home Guard dan polis. Makanan adalah perkara penting dalam peperangan menentang musuh. Hasil rancangan menyekat bekalan kepadanya, pengganas-pengganas komunis terpaksa lari lebih jauh ke dalam hutan belantara. Di sini pula, pasukan keselamatan dan alam semula jadi seolah-olah bersatu menghapuskan mereka. Walaupun tewas, musuh diberi peluang menyelamatkan diri di Baling, Kedah dalam tahun 1955. Tetapi, ia menunjukkan belangnya juga. Ia masih memilih perang dan keganasan, bukan keamanan untuk rakyat. Oleh itu, tinggal satu sahaja jawapan untuknya. Pengganas komunis mesti dihancurkan jika kemerdekaan sepenuhnya hendak dicapai.
Dengan bermulanya era yang baru, rakyat pun memandang kehadapan kepada hidup aman dan bebas. Kerajaan pun memulakan rancangan pembangunan yang teratur untuk menjamin masa depan yang lebih baik untuk seluruh rakyat. Jalan-jalan pun dibina di kawasan-kawasan yang dahulunya tidak dapat dihubungi untuk membawa kemajuan. Tujuannya ialah untuk meneguhkan ekonomi. Dengan adanya kemakmuran, masyarakat yang adil dan saksama dapat diwujudkan. Di samping memenuhi keperluan penduduk yang bertambah, pembangunan negara juga bertujuan memenuhi keperluan ekspor yang bertambah. Dengan adanya kestabilan politik, ekonomi yang teguh dan dasar galakan pelaburan yang lebih baik, rancangan perindustrian kerajaan telah menarik pelabur asing dan dalam negeri. Kegiatan mereka tidak sahaja menambahkan tukaran asing menerusi ekspor, tetapi juga memberi banyak peluang kerja kepada rakyat di seluruh negara. Sementara itu, mereka yang mudah terpengaruh dan mengikuti musuh masuk hutan mendapati diri mereka tersadai kerana pemimpin mereka sendiri lari. Mereka tidak diterima oleh rakyat dan diburu pula oleh pasukan keselamatan. Bagaimanapun, yang bernasib baik sempat pulang ke pangkuan masyarakat dengan adanya syarat-syarat pengampunan yang adil yang ditawarkan oleh kerajaan. Dengan tewasnya musuh, wujudlah kebebasan tanpa ketakutan. Tamatnya darurat disambut dengan meriah oleh rakyat kerana sekarang mereka bebas bergerak ke mana-mana pun dalam negeri. Kejayaan rakyat yang bersatu padu menentang komunis ini adalah kejayaan yang gemilang dan unik. Dan sekarang, negara dapat meneruskan hasrat pembangunan negara dan desa tanpa tindakan yang memerlukan wang yang banyak terhadap musuh. Banyak perlu dibuat oleh semua dan rakyat kini memasuki satu era kemajuan politik dan ekonomi yang lebih besar. Kejayaan meneguhkan lagi perpaduan dan kekuatan rakyat yang ingin hidup dengan aman dan hasil hasrat merekalah maka bermulanya satu era perpaduan yang baru, iaitu dalam bentuk Persekutuan Malaysia dalam tahun 1963.
Tetapi awan mendung mengancam demokrasi berparlimen Malaysia yang baru itu. Komunis menganggapnya sebagai halangan kepada cita-citanya hendak meluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara. Keganasan mereka yang baru mengancam Malaysia dan rakyatnya. Keazaman dan kekuatan Malaysia menghasilkan tindakan segera dan musuhnya pun terperangkap dengan senjata asingnya. Tubuh negara menjadi mangsa anasir subversif yang telah terpesong. Kegiatan malam mereka termasuk memasang bendera dan spanduk komunis yang mengandungi jerangkap samar yang membahayakan nyawa dan harta benda rakyat yang tidak berdosa. Kegiatan penakut musuh sebaliknya menyatukan rakyat dari semua peringkat hidup. Mereka menyokong kerajaan dalam mempertahankan raja dan negara. Anak-anak muda lelaki dan perempuan dengan sukarela memasuki berbagai perkhidmatan pasukan keselamatan. Taat setia mereka yang tidak berbelah bagi jelas kelihatan dari keazaman mereka berlatih untuk menentang musuh. Gerakan bersama dengan negeri Thai dan Indonesia dapat menghapuskan ancaman musuh di sepanjang sempadan bersama. Ini mencerminkan kerjasama serantau antara negara-negara ASEAN terhadap komunisme yang militan. Perjuangan ini masih diteruskan selagi pengganas komunis mengancam nyawa dan harta benda rakyat Malaysia. Kewaspadaan dan perpaduan perlu diteruskan jika keutuhan dan kedaulatan Malaysia hendak diwujudkan buat selama-lamanya. Malaysia mengambil bahagian yang cergas dalam kerjasama antarabangsa untuk keamanan dan kemakmuran dunia, menyokong penuh pendirian bangsa-bangsa bersatu.
Sebagai amalan dasar berbaik-baik dan tidak campur tangan dalam hal ehwal dalam negeri masing-masing, pemimpin-pemimpin Malaysia kerap melawat ke merata tempat untuk mewujudkan muhibah dan persefahaman. Untuk rantau ini pula, Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain sentiasa mencari jalan untuk hidup bersama dalam suasana aman, bebas dan berkecuali. Ini supaya membolehkan masing-masing secara persendirian dan bersama meneruskan hasrat mereka membentuk kehidupan yang lebih baik bagi rakyat masing-masing dalam dunia yang pesat berubah. Walaupun masih menghadapi ancaman dari komunisme yang militan, Malaysia meletakkan harapannya dan kemajuan sosio-ekonominya dengan penuh keyakinan kepada rakyatnya yang masih muda. Dari sekolah rendah hingga ke universiti, rakyat Malaysia yang muda menyediakan diri untuk berkhidmat kepada negara. Taat setia, kegigihan dan dedikasi seluruh rakyat Malaysia lah yang akan menjamin kedudukan Malaysia di kalangan negara-negara bebas buat selama-lamanya.